Madu grade AA setanding kualiti madu Yaman. Sekarang ni apa yang kita nampak dekat pasaran terlalu banyak madu. Kak B dah try dah semua tu. So apa yang Kak B nak share dekat anda semua dengan baik-baik, dia ada dua sebab yang mempengaruhi kualiti madu. Yang pertama, jumlah hujan yang turun. Lagi banyak hujan turun, lagi kuranglah kualiti madu tu. Sebab dia akan lebih acidic. Yang kedua, sebab berapa banyak debu bunga dekat kawasan tersebut. Lagi banyak debu bunga yang ada dekat kawasan tu, lagi tinggilah kualiti madu tu. Madu contohnya daripada gurun seperti madu forever, kualiti dia lebih tinggi. Korang kena ingat dan hafal benda ni, madu yang Kak B pegang ni ada sumber 3,000 hingga 7,000 jenis debu bunga semula jadi daripada Gunung Sonoran dekat Arizona, Sepanyol. Dan Sepanyol adalah pengeluar madu terbesar dekat Eropah. Dan strict sangat bab-bab kualiti madu ni. Ini adalah kawasan taburan hujan yang sangat-sangat sedikit sekali. So madu forever ni mentah, tak dimasak, tak ditapis. Dan dia tak ada gula tambahan dan juga kandungan air dalam madu ni kurang 17% saja. Tengok dekat botol plastik ni, dia telah patenkan cahaya tak boleh tembus sebab madu yang terdedah dengan cahaya dan mengurangkan kualiti madu tau. So, botol dia kedap udara dan juga kalis haba. Kak B suka sangat dengan dia punya moncong ni sebab moncong dia ni mengelakkan daripada semut masuk. Buat macam mana sekalipun kan, semut hanya duduk dekat tepi saja. Dia memang tak boleh masuk dekat dalam. Dia juga tak ada bahan pengawet, tak ada perasa dan juga pewarna tambahan. Madu ni bersifat alkali, sebab tu bagus sangat pulihkan asid gastrik dan juga ulcer. Madu forever adalah sebagai pengganti gula semula jadi. Dan bersifat antioksidan, anti keradangan dan juga antibakteria. Okay, madu forever dia bantu kunci air dalam tubuh badan kita. Sebab tu kalau ambil sebelum sahur ketika berpuasa, korang tak akan rasa dahaga dekat siang hari. Korang kena cuba. Percaya cakap Kak B selalu amalkan madu Yaman, madu Riyadh, Kyrgyzstan dan macam-macam negara lah. Semua around RM150. Tapi sangatlah murah, madu forever ni harga jual baru RM123.90 je. Okay, ahli VIP lagilah murah RM86.73. Kak B nak bagi tahu korang tak akan jumpa madu kualiti yang sangat bagus ni harga bawah 100 tau, masya-Allah. So sayang Nabi kan, cinta Nabi kan, mesti wajib satu rumah ada satu madu. Okay, itu saja daripada Kak B. Assalamualaikum, tenang-tenang, rezeki senang.